dari zaman dulu lagi. Ya ke? Asal tak Zaman cerita. Awak delay-delay lah. Ya ke? Yang ni pun Internet awak murah lah. Awak pakai internet apa ni? Sebab hujan. Awak pakai internet apa? Sebab hujan. Sebab hujan. Oh, ni kan hujan-hujan ni. Awak tak buat apa-apa ke? Alamak, lag lah dia. Dah invite lag pula. Dah boleh. Dah okey ke? Dah okey, dah okey. Nama apa? Nama? Sekali lah abang nak cakap apa? Nak panggil apa? Panggil Nisha ke? Panggil Badrul boleh? Badrul macam banyak sangat orang guna. Macam bosan dengar. Badrul tak nak? Tak nak. Kalau Badrul tak nak, panggil Zamri. Zamri boleh, Zamri. On. Okey, Zamri duduk mana? Duduk KL je abang. Abang kenapa gelap? Tak baik abang. Lembutnya dia panggil aku abang. Zamri duduk KL. Zamri kerja apa? Tak kerja. Kerja buat live je lah sekarang. Oh, Zamri ke buat food panda ke tak ada? Kita bawa apa tu? Grab je. Oh. Zamri, atas siling Zamri ada cicak lah. Mana? Cicak. Atas. Bukan. Ada cicak. Atas. Cuba tengok atas. Kenapa? Ada cicak lah Zamri kat atas dinding. Tak ada pun. Tak. Bila Zamri tengok sana, abang dah tak nampak cicak. Abang nampak benda lain lah Zamri. Mana? Ush. Mana abang? Tak ada cicak pun. Dah hilang dah. Tinggal tak cicak je kat sini. Oh, ya ke? Zamri umur berapa? Abang teka lah berapa? Abang tak pandai teka lah Zamri. Muda lagi abang. Muda lagi? Oh, panggil adik je lah. Panggil adik lah. Boleh. Adik Zamri pernah kerja apa sebelum ni? Abang boleh suruh orang tengok kat TikTok, kat TT video apa yang kita buat. Zamri ada buat masaj ke? Tak ada, tak buat. Oh, sekejap Zamri buat masaj. Sekejap, abang tengok TikTok Zamri. Boleh. Oh, alamak Zamri. TikTok Zamri gambar macam blue lah. Tak adalah abang, tak baik lah abang. Seksi sangat lah Zamri. Abang tengok dulu. Ui Zamri, ni bahaya ni Zamri. Semua terkeluar, tersembuh je ni. Tak adalah, abang senyap je lah. Zamri, kalau perempuan betul lah Zamri. Zamri jadi model kat mana ni? Kat Malaysia ada ke pakai model? Zamri model ke Zamri? Zamri menang award Zamri orang cakap jawab lah Zamri. Ya, kita jawab lah. Ada macam-macam Zamri ni pun dia punya pertandingan model Ada, takkan tak ada bang. Zamri dapat nombor berapa? Tak dapat belah ada rezeki bang. Sebab dia ikut luck kita. Bila Zamri panggil bang, abang rasa serap lah Zamri. Bukan main lembut sangat Zamri panggil abang tu. Abang dah nak takut dah. Takut abang tergoda nanti. Tak buat lah bang. Lembut sangat. Soft spoken lah Zamri ni. Zamri ni jenis soft spoken Orang berbudi kita berbahasa. Zamri memang asal KL ke? Asal Sarawak, orang Iban. Orang Iban, Sarawak. Zamri duduk rumah seorang-seorang? Tak ada adik. Alah, Zamri ni internet lag-lag lah Zamri. Ada adik. Kita duduk dengan adik. Dengan adik. Zamri kalau keluar-keluar ada tak laki-laki ngorat?
Ada. Dia ingat kalau kita keluarkan, dia ingat where you from. Oh, dia ingat apa? Dia ingat orang negara? Dia ingat kita luar negara. Kita cakap lah, I'm from France. Oh, from France. Diorang tak tahu ke Zamri lagi dahsyat pada diorang? Diorang tak tahu. Kita cakap Ha. kadang-kadang ada orang cakap, you Thailand ke? Ada tak Zamri tiba-tiba ajak pergi check in ke ada? Kan laki-laki gatal kan ramai. Macam try-try, jomlah kita pergi Oyo ke ada? Tak ada. Jangan tahu Zamri. Sebab kita tak semurah itu bang. Silap dia. Zamri cakap lah, kau ni Oyo silap-silap aku punya lagi besar. Cakap macam tu je. Tak ada bang. Tak ada dah. Dah tak ada. Zamri, kenapa Zamri potong? Zamri, nanti macam mana nak kencing? Duduklah. Zamri kencing duduk. Dah duduk. Kan kongkok kencing berdiri Zamri. Dah elok-elok boleh ke RA kencing berdiri dah kena cangkung. Zamri buang terus. Dah bang. Tak tinggal separuh pun. Tak ada. Tak ngilu ke? First nyilu lah. Sekarang okey lah. Sedap-sedap. Sedap. Itu kalau Abang, boleh tak kalau sambil kita bercakap, kita santai-santai fikir, boleh tak? Boleh je, tapi kita cakap lah dulu. Boleh je. Zamri potong kat mana? Abang boleh tanya kat Thailand lah, kat Ahniai. Abang nak tanya buat apa? Abang bukan nak potong. Kau ni suruh abang tanya pula dah. Tak, sebab abang tanya kat Zamri kan. So Zamri jawab lah. Oi, jangan diselak-selak Zamri. Kita nanti nampak kan. Tiba-tiba terkeluar kismis sekejap lagi, terkejut budak-budak yang tengok lah. Lah abang ni banyak budak-budak, dia bukan tahu mana lelaki mana perempuan, dia bedal je. Yang bawa rumah tu keluar lah. Yang bawa umur keluar tau. Tak kira orang salah ingat kan, ingat perempuan betul kan. Dah buat modal pula dah. Jangan, Zamri tak semurah itu. Tapi Zamri memang dah perempuan dah. Macam mana? Zamri dah memang dah perempuan dah. Tapi asal laki lah, tapi dah jadi perempuan, macam mana tu? Memanglah Zamri dah buang. Tapi dekat IC Zamri tetap Muhammad Zamri bin Kamarudin. Ya, tahulah. Tak ada cakap perempuan kan dah cakap asal laki. Yelah, macam mana pun walaupun Zamri dah buang apa, habis Zamri ada ke datang bulan semua tu, ada ke? Apa ni? Habis kata dah jadi perempuan mestilah dia datang bulan. Dia segugut datang bulan lah. Kalau macam Zamri ni karipat isi telur ni kan. Oh, Zamri ceritalah sikit kat abang. Berapa lama dah Zamri macam ni, daripada tadika ke, sekolah menengah ke? Macam mana Zamri ke arah ni? Abang ramai kawan-kawan macam ni, abang selalu tanya. Okey, cerita dia macam ni. Nak dari first ke macam mana? First, tapi ringkas-ringkaskan lah, bagi dia padat. Okey, first macam ni cerita dia. Zamri tak payah tunjuk apa-apa tau, cerita je tau. Tak ada cerita. Tapi tengah-tengah tembak-tembak Zamri tunjuk, buktikan ke, terkejut abang. Ada tak yang ni bukan. Cerita dia macam ni, start dari kecil. Memang macam kita dari Zamri relax. Sekejap. Zamri ni potong semua bakal duit banyak-banyak, ada duit, internet tak ada duit pula. Dengar tak? Cerita dia macam Ni okey dah. Okay, cerita dia macam ni. Sekolah rendah kan kita kan. Zamri kuat sikit, Zamri cakap kuat sikit. Orang nak dengar ni, kisahkan Zamri ni. Hello sayang, hello B, hello abang akak semua. Abang-abang akak, penonton semua, dengar tak? Dengar Zamri. Okey, cerita dia macam ni. Masa sekolah, kita kawan je dengan semua orang. Kita kawan dengan lelaki, kita kawan dengan perempuan. Okey, lepas tu? Lepas tu kita minat dengan make up. Macam mana boleh minat make up kan Zamri lelaki? Macam mana boleh minat? Tak tahu, tiba-tiba kita make up. Terai-terai lah kita beli
pergi kedai RM2 beli barang makeup. Kita try. Lepas tu kita selo-selo lah pakai. Lepas tu kena pukul dengan ayah. Yelah, lepas tu mestilah ayah tak bagi. Tak bagi. Cerita dia macam ni, sebelum dia kita beli barang makeup, dia buang bawang, dia marah, dia pukul kita. Tahu tak rumah panjang? Rumah panjang kan? Tahu. Sebab kita kecil-kecil kan dah macam lembut, dia baling kita kat bawah. Lepas tu masuk hospital seminggu. Nak jadi lembut sangat, ambil kau. Dia marah. Yang tu first dia jalan cerita dia lah. Lepas tu mestilah marah. Lepas tu kita degil juga. Kita degil. Dah kena lempar masuk hospital seminggu pun nak jadi lembut juga. Cerita dia macam ni, abang dengar dulu. Kita tetap beli barang makeup juga. Beli barang makeup. Lepas tu kita try makeup. Orang tengok, orang cakap cantiknya awak makeup. Okay, orang puji-puji. Lepas tu dari situ kita start makeup orang. Abang nak tahu umur kita start makeup orang umur berapa? Umur berapa? 12 tahun. Oh, dah ajar 6 dah makeup orang? Dah makeup orang. Dari situ, daripada ayah yang buang barang makeup kita, dia tak jadi dah nak marah. Yang tu dia tak marah kita yang nak jadi macam ni. Sebab waktu tu kecil lagi. Waktu tu dia nampak kita dah boleh cari duit sendiri. Sebab makeup orang. Waktu tu dapat RM50 je makeup orang. Dah macam aku makeup orang RM50 dah macam bangga dah. Dari situ macam slow-slow nak jadi perempuan. Taklah macam jadi perempuan, macam abang slow-slow lah. Slow-slow. Tak ada ke yang menghalang selain pada ibu dan ayah? Menghalang juga. Siapa yang menghalang? Mak ayah lah menghalang. Diorang marah. Selain pada mak dan ayah ada tak kawan-kawan ke yang cuba halang ke? Tak ada. Dia macam ni. Okay. Yang ni nak habis sekolah lah. Habis je sekolah tingkatan 5. Waktu tu SPM kan, SPM sejarah. Kita tengok FB waktu tu, FB. Buku biru, boleh sebut ke? Cakap muka biru je. Muka biru. Dia tengok ada kerja kosong. Lentik tangan Kerja kosong, tengok ada kedai restoran. Ada kerja kosong. Sebelum paper last tu, kita apply. Dia kata interview. Okay, masa tu kita interview. Last paper tu, habis paper SPM kita sejarah tu, petang tu kita pergi interview kerja kat restoran. Lepas tu kita pergi ke KL. Lepas tu lag. Dia punya lepas tu lag. Lepas lag ajak fikir. Bukan je lah bang, sambil bercakap hiburan kan. Lepas tu kita dapat kerja kat KL, kat kedai makan. Lepas tu ada orang raba-raba? Tak ada raba-raba, kita kerja, kita fokus. Ke Zamri yang raba-raba orang? Tak ada, kita kerja restoran, kita self order. Kita macam, ada macam steamboat, kedai tu steamboat. Waktu tu tahu. Lepas tu kita berkawan dengan orang kan. Kita bercampur kan. Bercampur dengan orang. Lepas tu macam tengok, dia ni macam cantik sangat ni. Kenapa dia cantik tengok macam ni ya. Kenapa dia cantik? Bolehkah aku cantik macam dia? Umur masa tu 17. Lepas tu mulalah tanya orang, macam mana nak besarkan benda tu? Besarkan apa? First tu belum besar lagi. Kita tanyalah ubat hormon lah maksudnya. Sebelum ni tak ada benda tu. Cerita dia sebelum menjadilah. Sekarang dah jadi. Sekarang dah. Tak dikocak-kocakkan benda tu. Okey, betul. Lepas tu
Okey, kita DM dia. Abang pun macam abang tak cocok pun tapi boleh juga ni. Tak. Kita DM dia, kita tanya. Macam mana nak ni? Okey, dia bagi kita try lah. Oh, dia makan ubat je? Makan ubat je. Makan Kau ubat. besar? Bukan terus besar, dia ada proses. Oh, kalau makan tu besar ada tak yang untuk benda lain makan bagi besar? Tak tahulah sebab waktu tu kita first makan. Patut Zamri sebelum Zamri potong tu, Zamri try dulu. Yang lagi satu tu makan boleh besar tak? Kalau boleh besar, Zamri boleh jual ubat tu. Jadi abang pun beli Zamri. Zamri silap potong dulu. Patut jangan potong dulu, buat testing dulu. Tak, cik. Lepas tu kan dah makan tu. Dah rasa dalam sebulan, 2 bulan macam tu. Rasa food tu nyilu pakai baju. Macam mana benda tu jadi macam mana? Dia nyilu, dia macam kenapa rasa macam sakit Alamak. Dia nak pecah ke? Bukan nak pecah, dia macam rasa dia nak jadi macam, tahu tak budak yang perempuan yang baru nak tahu lah, abang lelaki abang tak tahu. Denyut. Dia rasa macam tu. Bengkak susu. Dia macam nak bengkak. Lepas tu lama makan, dia jadi okey, dah besar. Uish, macam tu je dia besar. Bukan dia terus besar, dia ada basic. Macam abang kalau aku tak cerita ni abang tak tahu benda-benda ni. Lepas tu dari situ okey, kita kerja kan. Kita kan kerja, abang nak tanya sekejap sebelum kau sambung. Okey, Wandi kalau macam lah, adalah orang Muslim kan, normal lah, ada juga yang macam ni lah, separuh-separuh macam ni kan. Dia dah hujung-hujung dia nak taubat balik, nak bagi kempeh balik macam mana? Dia ada ketiup cocok angin keluar ke? Dia tak boleh kecil balik dah, dia akan gitu je lah. Maksud abang macam mana tu? Selalu lah. Okey, sebagai seorang Muslim, kita okey lah, tak kisahlah apa agama pun, sebenarnya tak elok, tak dibenarkan, tak dibolehkan pun kan. Yelah, memanglah awak punya insting ke arah itu, tak dibenarkan. Ramai kau apa tanya, okey, bukan perempuan yang separuh-separuh macam ni. One day bila umur kau dah 5, 60, 40 lebih, dah tua, dah tak apa cantik, kau mesti dah tiba-tiba nak insaf taubat. Waktu tu kau nak buang benda tu macam mana? Benda tu dah gelonjok dah kan. Lepas tu dia macam bola ke, boleh cocok tip angin keluar ke, cocok je. Alamak, muka dia lag pula dah. Boleh cocok ke? Lelek pun cantik kan. Yalah. Okey, sama cerita tadi lah bang. Oh, tak ada jawapan? Abang tanya tu tak ada jawapan? Dia kan operate tu kan boleh cabut balik. Dia kalau nak, masa nak bertaubat nanti, ikutlah nak buang ke apa. Kalau contoh kalau macam yang makan pil macam ni macam mana? Yang ni bukan pil. Abang dengar dulu cerita kita. Okey. Dah kita makan pil kan. Pil tu, so kita macam kerja-kerja simpan duit. Duit kita dah cukup dah. Dah cukup. Umur tu 18 waktu tu. Umur 18 dah pergi dah. Pergi mana? Pergi Thailand dah. Buang terus? Ni. Oh, buat benda tu? Tapi kalau pergi buat apa? Bakal pil rugilah. Waktu tu PKP kita buat. Oh, PKP rentas negeri tak boleh kau lepas ke Thailand? Kita kena quarantine. Oh, okey, lepas tu sanggup pergi PKP pergi buat punya nak jadi perempuan bodoh dalam umur kita lah, bodoh pergi bergambung lah. Umur dalam 19 tu kita minat dalam beauty pageant, macam ikut ratu cantik. Okey, lepas tu waktu tu dalam 2022 kot. Kita tak kenal orang, tak kenal siapa-siapa pun, tak kenal Kak Pemros, tak kenal Kak Puan Hasan, apa semua. Dalam pertandingan tu 2022 tu kita ikut bertanding, baru kita kenal orang. Macam tu lah. Bertanding tu kat mana? Bertanding tu kat Thailand juga. Bahaya pergi Thailand tak tahu mana perempuan mana lelaki nanti
Abang nak tanya, kalau kita bisu nampak perempuan kan? Hah? Kalau kita tak bercakap nampak perempuan? Kalau tak cakap tunduk-tunduk macam tu adalah. Tapi kalau cakap memang nampak laki. Lepas tu nak buat bisu pula. Abang nak suruh kita jadi Pascal ke? Tak payah, Pascal tu ada dengan lesson. Yang tu lagi, yang kalau kau ni biasa, dia lagi macam-macam cocok aku rasa tu. Dengan bakangnya dah macam Waira Aerobic punya bonet. Depan dah macam Foto Saga BLM punya bonet. Dia buatnya, hei. Lepas tu? Macam tu je lah cerita. Lepas tu macam ni lah sampai sekarang. Sekarang umur 23. Abang tanya umur berapa kan? Sekarang 23. Lepas tu kalau macam sekarang ni nak cari boyfriend ke girlfriend? Buat masa sekarang tak ada nak cari boyfriend, girlfriend. Sebab malas. Sebab kita memang cari duit je. Sebab kita buat rumah sekarang. Kat kampung kita buat rumah? Kebetulan abang pun buat rumah juga. Boleh bagi abang duit sikit bulan-bulan? Kita pun usaha bang. Yelah abang pun tengah usaha lah ni. Sebab kita ada 4 adik-beradik. Adik-beradik pun kerja. Semua tolong-menolong lah untuk buat rumah macam tu. Tapi nama Zamri. Time Zamri bagi abang duit bulan-bulan tu, Zamri tak payahlah cakap daripada mana. Zamri cakap je lah, ni Zamri kerja ni apa, bawa Grab ke tak payahlah Zamri cerita Zamri buat apa-apa. Akhirnya abang pun tak adalah syawah sangka dengan duit tu. Abang boleh lah guna. Jangan aku tak tiba Zamri kata ni pukul 12 malam Zamri dapat bang. Tak biru abang macam tu. Zamri. Okey, macam macam hari-hari macam ni Zamri buat apa je? Duduk rumah je lah. Jet lag. Alamak, lag lagi lah. Guys, kali 3 guys. Moderator boleh cari bubu ni moderator. Kadang-kadang kita keluar juga enjoy. Kalau bosan-bosan kita pergi enjoy dengan kawan-kawan. Zamri kalau enjoy pergi mana? Kelab? Kelab apa? Dia bukan Islam guys. Kelab apa? Mana-mana je lah. Dugem ke Dugem? Tak style lah Zamri pergi dugem. Zamri kena pergi Dorai Sami. Marista ke. Marista banyak orang kaya. Zamri cari sugar daddy kat situ lah. Tak ada lah. Mana ada. Mana ada? Tak ada ke? Betul. Zamri pandai dugem lah? Tak pandai lah bang. Ya ke Zamri? Sikit kan. Zamri, kalau contoh kan atau hari nanti kita lepak kat mana-mana kan, contoh dekat sungai mandi kan, Zamri tak boleh pakai seluar pendek. Kita pakai seluar panjang lah bang. Kita faham. Takkan kita nak macam tu kan. Pakai baju besar, seluar panjang. Sebab pakai bikini. Kalau Zamri pakai baju ketat-ketat kita mandi sungai nanti abang takut. Zamri, tak kisah Zamri nak pakai baju ketat, tapi jangan lupa pakai casing. Macam-macam Zamri ni mesti tak pakai casing je ni kalau mandi sungai ni. Nak belanja dia punya koko keras tu. Tak ada. Kita tak belanja karipap pun. Walaupun dah ada karipap kan. Buat apa nak belanja? Zamri buat karipap Zamri abang tak tahulah. Kalau abang bangun-bangun hilang benda tu menangis abang. Zamri boleh hilang kan. Zamri dah macam Super Saya 3 tu. Daripada kecil Zamri kencing guna benda tu, Zamri hilangkan. Oi, tak rindu ke Zamri? Tak adalah. Memang tak suka benda tu. Memang tak suka. Nak guna dia tak tahu. Macam mana nak guna? Nak guna dia tak tahu Zamri. Zamri tak tahu nak guna benda tu. Kalau tahu guna, buat apa nak buang? Yelah benda tu kan gunanya untuk buang air kencing. Memanglah, tapi nak guna cara dia tak tahu. Apanya pegang kencing je lah, gitu. Tapi masuk abang yang lain.
Oh, yang lain. Habis Zamri pandai pula guna orang lain punya. Tak tahu cara nak guna, tapi orang lain punya Zamri tahu pula guna. Zamri tahu pula caranya. Itu orang yang buat kita, bukan kita yang buat orang. Zamri mesti ni juga. Zamri saja je si alasan nak buang kan, tak tahu guna. Yang orang lain punya bukan main Zamri guna-gunakan. Nampak sangat Zamri ni penipu, tak pandai guna. Zamri yang tak nak guna bukan tak pandai guna. Yelah, memanglah dah tak minat. Abang faham tak? Kalau tak minat, kenapa minat yang orang lain punya? Sama je kan? Sebab naluri kita dah nak jadi macam ni. Oh. Faham tak? Okay, jangan marah. Abang kan tanya. Zamri ni Zamri marah pun tetap nampak Zamri tau. Zamri. Lepas tu Zamri sekarang selain pada sekejap abang nak stok TikTok Zamri sekejap. Abang boleh pergi kat apa tu? Zamri ini kalau Zamri tak cakap ni orang ingat perempuan betul ni Zamri. Purple, warna purple pun abang boleh tengok juga. Purple apa purple? Kan warna biru, lepas tu ada purple juga. Kat IG. Zamri. Bahayalah Zamri ni. Ni anak abang ni abang kena block TikTok Zamri ni, takut dia tengok nanti. Zamri lag ke? Tak lah. Tak lah. Muka sangkut tapi tak ngaku. Zamri dengan malam-malam baju Mickey Mouse-nya. Tapi kita tak make up. Dia bukan Islam kan? Kau suruh dia ngaji, manalah dia tahu ngaji. Zamri agama apa kan? Kristian. Dia Kristian. Takkan nak suruh dia ngaji. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tak dengar dia. Puji Tuhan maksud dia macam alhamdulillah lah maksudnya. Oh. Zamri, okey abang nak tanya, kalau Zamri pergi shopping mall, Zamri kencing masuk tandas mana? Tandas perempuan lah. Tandas jantan. Mana boleh masuk tandas perempuan? Nanti jantan tengok dah cantik-cantik. You salah tandas. Kau dah kenapa ni? Masuk tandas lelaki takut ditangkap pula. Masuk tandas perempuan. Tapi kan kadang-kadang sebab macam ni lah orang akan ambil kesempatan jadi macam Zamri kan untuk nak skodeng perempuan. Lepas tu bila kita cakap kata saya memang separuh-separuh. Yang bukan separuh-separuh betul kan. Dia nak skodeng perempuan. Dia jadi ada kes tau. Ya tahu ada kat berita yang dia pakai macam Zamri ni tengok perempuan memang dah tak naik apa dah. Nak naik apa benda pun dah tak ada. Kan? Tengok pun apa benda lah. Tapi yang ni laki-laki ni dia akan ambil kesempatan jadi macam Zamri lah. Dia pakai perempuan, dia masuk dalam perempuan nak kodeng lah tu yang bahaya tu. Dari dia, cara solution dia kalau Zamri nak kencing kat dalam mall, jangan masuk dalam perempuan. Habis tu OKU. Zamri pun dah memang OKU sekarang kan. Ada benda yang dah tak ada. Kau hanya tak kencing tu ada tempat pegang Zamri. Kan senang. Boleh pegang nak bangun pun tolak gitu. Tapi kenapa Abang Acap tertekan nak dah dengan kita? Taklah, abang memang agak random tekan-tekan invite. Siapa accept abang borak je. Kalau orang tu seronok borak lah. Kalau boring tak invite lah, gitu je. Tapi abang seronok tak borak dengan kita? Kalau abang lama berborak ni seronok lah. Ada benda nak tanya, nak berbualkan, okey lah. Kalau boring abang dah caw dah. Hidup itulah. Zamri tengok video tu Abang kan pernah tu kan dengan waktu dengan akak ada lesson abang viral pasca tu dekat apps lama tau tahun 2019. Time tu umur abang berapa lah? 2019, 6 tahun lepas, 24. Bujang ni time tu. Umur 16 2000 berapa? 2019. 16. Umur kita waktu tu 17. Abang 24. Time tu viral kan. Abang viral dengan dia satu Malaysia. Time tu TikTok mana ada lagi apa semua. Baru-baru lagi kan. Faham. Abang jalan je buat Pascal lah. Tapi baru ni dia masuk lagi lah abang. Lama dia dah hilang lama. Baru ni dia masuk. 3 minggu kita nampak
kita nampak lah abang dengan dia. Abang suka kawan dengan orang macam tu kan. Bukanlah kadang-kadang orang ni bila nampak orang macam korang ni, dia terus pandang jahat. Bahasa kasar dia lah ni. Pandang hina. Dia bukan. Dia macam ni lah. Bagi abang, nak tarik orang tu perlahan-lahan. Macam ni kan. Macam kau ni aku tak tahu nak tarik macam mana, kau dah potong pula dah. Macam yang belum potong tu boleh ditarik lagi kan. Macam kau ni doa yang baik-baik je lah. Macam ada lah tahu apa sama tu kan. Kadang abang cakap, tapi diorang okey, diorang open, orang macam ni open minded. Dia tak koyak, dia tak, tapi kena cakap baik-baik lah. Abang Acah, merah-merah nak cendol ke? Apa yang nak cendol pula dah? Kan pernah Vera dulu. Itu bukan abang tu, orang lain. Yalah, merah-merah nak cendol ke? Merah-merah cendol, dia pun dah ke mana dah budak tu. Kau cakap kau Iban kan? Cuba cakap Iban sikit nak dengar. Udah makai dek kau. Dek dah makai. Dah makai. Makai. Udah makai. Udah makai. Udah. Contoh kan. Contoh. Tak. Damri tanya je, abang jawab. Okey. Nuan dah makai. Udah. Okey, pandai. Pandai juga. Pandai. Kita pandai. Bukan. Kita cakap macam ni tadi kan. Dek dah makai. Abang cakap udah. Betul lah abang cakap tu. Udah je tu je. Betul lah. Udah. Betul lah. Ada lagi tak? Betul. Lain. Kalau nak ajak minum, aram ngirup. Rob. Bukan rob. Aram ngirup. Dah haram jangan minum. Yang tu cakap Iban. Tadi kata haram minum. Aram minum, jom minum. Macam mana sebutan dia? Aram ngirup. Aram ngirup. Ngirup tu. Aram ngirup. Maksud dia jom minum. Maksud Aram ngirup. Okey. Terima kasih. Kalau kita nak ajak orang makan, aram kita makai. Dah haram panggil orang makan pula. Bukan, dia kata jom mari makan. Macam jom tu aram. Aram makan. Jangan sebut makan. Dia M-A-K-I. Maki. Makai. K-A-I lah, bukan K-I. Kau sebut M-A-K-I. Maki. M-A-K-A-I. Makai. Makai. Aram makai. Kau yang eja salah, aku pula salah. Aram makai. Nama macam Thailand pula. Dia memang macam tu cakap dia. Aram makai. Macam mana slang dia? Aram makai kita baru makut dia tau. Panjangnya, tak apalah. Tak pandai lah abang. Sampai dah. Susah agak kan bahasa Iban kan. Tapi abang kawan Iban zaman sekolah ramai lah. Dulu sekolah rendah. Dia tak susah pun. Dia macam sama-sama je. Cuma dia Yelah sebab kita tak biasa cakap kan. Damri. Biar orang Iban. Damri, terima kasih tau malam ni. Nanti ada masa kita borak-borak lagi tau. Abang nak dengan kawan abang pula, nak fikir dengan orang pula tau. Boleh abang, bye. Thank you tau. Damri jaga diri Okay, baik. Damri kena ingat, walaupun Damri dah macam perempuan, nama Damri tetap Damri tau. Hidup pasca. Okey Damri, Assalamualaikum nak lupa. Bye. Selamat malam. Damri. Aram makai. Macam Thailand kan bunyi. Dapatlah aku belajar bahasa Iban hari ni. Ngirup. Kita kawan semua orang, barulah senang kan.